masak apa tu? Apa kata hujung minggu ni korang buat bihun goreng yang mudah dan simple. Makan pula dengan telur macam ni bersama family memang sedap. So mula untuk bahan kisar, masukkan bawang besar, bawang putih, ikan bilis, cili kering yang dah direbus dan sedikit air. Kisarkan sampai ia lumai. Lepas tu bolehlah kita tumiskan bahan kisar ni sampailah betul ia pecah minyak. Boleh masukkan roti, yang ni saya masukkan daging. Masakkan sampailah daging tu lembut. Boleh perasakan dengan kicap lemak manis, kicap manis, sos tiram, garam, sayur kesukaan korang dan sedikit air. Kita masakkan sampailah sayur tu lembut. Akhir sekali kita boleh masukkan bihun yang dah direndam. Perasakan dengan white pepper, black pepper sikit. Lepas tu kita kacaukan sampailah ke semua bahan seperti elok. Bila bihun dah lembut elok dan rasa pun dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah menu breakfast hujung minggu kita hari ni, bihun goreng style kampung. Makan pula dengan telur goreng macam ni memang sedap. Save siap-siap resepi ni, esok bolehlah masak. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!